Yeay, cuti sekolah dah bermula. Boleh bangun lambat, jalan-jalan dengan keluarga dan main puas-puas. Best kan? Tapi ingat tau korang, cuti boleh. Tapi otak jangan bagi cuti penuh. Tak susah pun. Jom kita buat dengan cara yang lebih fun. Okey, dalam kereta, masa jalan-jalan, cubalah korang main kuis dengan mak ayah ataupun adik-beradik. Kuis sejarah, kuis sirah ataupun kira-kira ringkas. Seronok. Sambil tu boleh belajar. Setiap hari pula, buat satu muka surat matematik je. Sikit-sikit tak stres. Dan otak pun tak berkarat. Dan seterusnya boleh pergi zoo, museum ataupun pantai. Itu pun belajar tau. Belajar pasal haiwan, sejarah dan alam semula jadi. Jangan lupa buat aktiviti luar. Main basikal, lari-lari atau ke taman permainan. Bila badan kita aktif, otak pun jadi lebih segar. Kesimpulannya, cuti sekolah memang untuk bergembira. Tapi belajar sikit-sikit tu pun penting juga. Ingat tau, cuti tu boleh. Tapi otak jangan off. Selamat bercuti korang.